Hello guys dan Assalamualaikum, kembali lagi ke Barau. Jadi kita akan bermain Mega Mansion. Macam kat berulang Jadi yang ni rumah kita yang keempat. Korang boleh tengok kereta-kereta yang basement semua sudah siap. You chill. Techno 3. You what the heck? What the heck? You, dia pergi check siap, what the heck. You, chill nah, hell nah. Jadi, tapi tak apa. Sebelum tu korang like and subscribe. Kalau korang suka video ini, ya next video je lah. Dan ya, inilah dia. Nampak rumah sudah siap. Spinning car display. Nah, kereta pun tak ada. Jadi, sudah siap nice. Korang boleh tengok. Drive sikit. Tapi tak apa. Bagi drive. Yes. Tu kita pergi. Tak payah change. Elok pergi atas sikit. You chill, menggelik siap. Tapi tak apa. Okay. Sudah. Dan kita akan pergi ke rumah yang ada di mana di nama tempat dia dekat Mega Mansion ada nama Monaco Tapi aku pelik kenapa ada nama Monaco padahal ada Monaco tu ada dekat nyata tapi kenapa Mega Mansion tiba-tiba ada nama benda tu ya. Yo, Mega Yacht. Oh, orang ni rupanya. Tapi sebelum tu kita akan pergi tengok rumah-rumah yang ada di Mega Yacht. Yes. Tapi ini laluan dari Mega Mansion. Rumahku cuy. Ni rumah siapa tadi yang Mega Yacht tu? Ada muka Sigma Boy kat situ. Ya, welcome to Monaco. Ya, jadi kita akan meneruskan untuk pergi ke sana. Yo, chill. Ada seseorang yang sudah anglat. Korang boleh tengok muka tak guna tu, muka monyet. Tapi tak apalah. Jangan cakap dengan dia. Dia tu ni sedih nanti kan. Kita akan tengok si mana ni. Korang akan tengok dia punya rumah macam mana. Agak-agak dia dia baru anglat ya. Korang boleh tengok dalam chat. Just anglat Mega Yacht. Korang boleh tengok dia buat apa kat sana. You chill. You what the heck? 11. You banyak lah kan sikit. Kau ni. Sorry lah, kacau. Dan macam mana ini Mega Yacht yang sudah disiapkan dalam berapa persen? Korang boleh tengok 16%. Yes, gitu. Dan korang boleh tengok Dream Perfect. Ya, Dream Perfect nama sebenarnya Dream Perfect yang biasa Barau. Tapi kita akan pergi ke check tengok cash yang sudah banyak kita buat. Dan kita akan meneruskan untuk tengok ke sana. Dan ya, ini dia. Ya, segitu. Yang tu tak beli, tekan button. Korang boleh tengok
Jadi sudah berapa Hyperport 400 juta. Jadi tak payah bayar. Korang boleh tengok kereta-kereta yang sudah aku letak. Dan aku tengah pergi bayar. Tak payah. Ini satu, dengan ini satu, bilik sebelah sebelah. Dan ya guys, ini bilik satu. Korang boleh tengok. Dan ya guys, tengok-tengok lain lah. Jadi sampai sini je lah guys. Dan apa, disebabkan Mega Yacht ni dia nampak besar daripada boat tu, boat yang tu. Tengok macam rumah apa. Dan ya guys, macam ni je lah. Bye bye. Sampai situ je. Nanti next video aku upload yang Mega Mansion ni lagi Kalau tak ada tak apa. Kalau tak ada Minecraft ke Bloxfruit ke, korang boleh tengok Bye bye. Bye bye. Bye bye.